So guys, finally akhirnya telah sampai video ini 1 tahun selepas memiliki menggunakan Benda LFC 700 Pro, sebuah backport China masterbike cruiser dengan enjin superbike inline 4 yang berbunyi macam superbike. Finally kita come into the conclusion of this video lah, di mana dekat dalam video kali ni simple je, aku nak bagi ulasan aku lepas 1 tahun, di mana aku akan share pada korang 5 benda yang aku tak suka ataupun kurang suka sikit, 5 benda yang aku suka tentang motorbike ni. Dan in the end of the video aku akan share juga apakah rancangan aku selepas ini, pakai ke, jual ke, dan patutkah korang memilikinya ketika ini. So tak nak cerita banyak, kita mulakan dengan 5 benda yang aku tak suka dulu tentang Benda LFC 700 Pro ni. Let's go. Number 1. Benda pertama yang aku tak suka, brand dia, nama dia, jenama dia, Benda LFC 700 Pro. LFC 700 Pro tak ada masalah, tapi Benda tu, kalau kita bukanlah di Malaysia ataupun Indonesia, Benda ataupun benda tu mungkin tak membawa maksud apa-apa, tapi dekat Nusantara ni dia bermaksud maksud barangan, benda. Apa benda tu? Kan? Apa benda kau pakai ni? Motor benda apa ni kan? So bila kau pakai motor ni, tidak boleh tidak ramai kawan-kawan korang akan buat lawak-lawak jenaka yang comel-comel macam itulah. Weh, motor benda apa kau pakai ni? Apa benda binatang kau pakai ni? So bagi aku nama dia tu kalau dekat Malaysia ataupun mungkin dekat Nusantara ni, dia tak kedengaran begitu eksklusif ataupun komersial sangat lah. Dia kedengaran agak kekampungan sikit. So kalau anda kata kita bawa pergi konvoi ke ataupun pergi berkumpul ke titi ke apa kan, orang akan macam benda. Jadi itu benda pertama yang bagi aku mungkin cerewet aku je. Tapi dari segi brand dia mungkin dekat sini dia kedengaran agak kekampungan sikit. Number 2. Perkara kedua yang aku kurang suka sikit tentang motor ni, ataupun sesuatu yang patut korang tahu kalau korang nak memilikinya, adalah ia adalah sebuah masterbike yang sangat berat guys. Dia punya berat ni sekitar 287 kg. So membawa motor ini akan membuatkan korang terasa membawa totally a big bike lah. Dan not a normal big bike, ini totally like a bulldozer of a big bike. Dia punya feeling kalau anda kata korang nak reversing kan, contohnya kan, okay, kita turun kan, kita nak reversing, memang memerlukan effort lah. So kalau anda kata korang punya badan jenis mungkin tak begitu kudrat sangat, mungkin agak sedikit sukar lah. Dan kalau korang nak making turn ke apa, dia memang terasa sedikit berat lah. Tapi dia punya berat ni ada tujuannya, which is kita akan cerita dekat bahagian yang aku suka. Tapi macam korang boleh nampak lah, dia punya sizing memang besar. So nak mengawal dia tu korang perlukan lebih usaha. Number 3. Perkara ketiga yang aku tak suka sikit adalah dia tak ada teknologi yang canggih-canggih yang selalu ada pada kebanyakan motor-motor China lah. Especially dekat infotainment ni tau. Di mana korang tak boleh nak pairing Bluetooth dengan phone korang. At least untuk pasaran Malaysia, korang tak boleh nak tengok GPS ke apa benda guna aplikasi dekat motor ini. Basically apa yang ada dekat meter cluster dia ni, itu saja yang korang boleh operate. Korang boleh tengok odo, boleh tengok speedometer, itu saja. No more, no less. Dan dia tak ada juga apa-apa dashcam depan belakang yang datang pre-install dengan motor ni, yang korang boleh gunakan dekat infotainment ni lah. So dia tak terasa begitu China sangat lah. Walaupun ini adalah sebuah motor China yang agak pricey sikit. Number 4. So benda keempat yang aku kurang suka sikit masa mula-mula aku pakai, tapi aku dah softkan sikit, iaitu dari segi dia punya gearing ratio dia, which is bagi aku agak sedikit pendek lah. Di mana kalau contoh aku nak keluar daripada kawasan rumah aku ni lah kan, kawasan-kawasan yang banyak speed bump ni, most of the time aku kena pakai gear 3 dah already. Sebab apa? Dia punya gearing tu sangat-sangat pendek tau. Gear 1 kau kena tukar 2, 3 terus. Gear 4 ke atas baru korang rasa panjang sikit lah. Tapi perkara tersebut boleh diselesaikan dan telah aku selesaikan dengan menukar sprocket kecil depan dia. So bestnya motor ni, dia berkongsi enjin ataupun DNA dengan CBR 650F tak silap aku. So kita tambah satu lagi mata gigi, settle. So sekarang dia dah boleh bawa dengan biasa. Tapi kalau korang pengguna ataupun pemilik baru, just to let you know that dia punya gear ratio dia tu agak pendek. Jadi korang kena tukar kerap. Dan bila mana dekat dalam kawasan yang tak sepatutnya gear 6, korang dah masuk gear 6 dah tu, macam itu. Number 5. Benda terakhir yang mungkin benda yang sepatutnya jadi bagus tapi agak sedikit merisaukan, korang boleh dengar tak bunyi tu kan, iaitu air suspension. Yes, motor ni dia ada air suspension. Kedengaran canggih, tapi most of the time
dia agak merisaukan. Sebab apa tau? Pengalaman aku lah tengok kawan-kawan guna kenderaan yang ber-air suspension, dia nampak fancy, tapi ini adalah benda yang selalunya mudah untuk rosak dan nak maintain dia pun agak sukar sikit lah. Dan satu benda yang mungkin aku harapkan dia boleh ada dekat software update ke ataupun dekat kawalan dia adalah untuk kita on-off-kan dia. So bila mana kita contoh kita suka tinggi macam ni, kita boleh off-kan dia, so dia maintain dekat situlah. Tapi tak ada. So most of the time dia akan berlaku secara automatic. So bila mana korang bawa, dia akan adjusting, which is really clever. Dan bila mana korang duduk dekat traffic light, berhenti dia akan turun supaya kaki kita sampai lah. Tapi again macam aku cakap tadi, kalau andai kata berlaku kerosakan, cost of maintaining tu kita tak tahu berapa mahal. Ada tak spare part dia? Sebab apa motor ni agak rare sikit dekat pasaran kita ni. So itu adalah 5 benda yang aku tak suka tentang Benda LFC 700 Pro. Mungkin ada benda yang penting, mungkin ada benda yang cerewet aku saja. Now kita nak masuk pada 5 benda pula yang aku suka tentang motor ni. Number 1. Kita mulakan dari segi design dia. So macam korang boleh nampak, inilah rupa dia guys. Banyak orang panggil dia adalah Batpod. Sebab apa? Rupa dia ala-ala macam motor Batman tu. Dengan side profile dia yang panjang macam ni. Dia adalah cruiser masa bike punya design. Yang paling distinguish motorbike ni berbanding dengan orang lain selain daripada bunyi enjin dia adalah rear tire dia ni. 300 kelebaran guys. Which is menjadikan kebanyakan masa topik perbualan lah. Berapa ringgit nak tukar, ada barang ke tak ada. Tapi macam korang boleh nampak, ini definitely bukan benda yang korang akan nampak sehari-harian dekat jalan raya lah. Even lagi lebar daripada tayar kereta sukan guys. Tapi again macam korang boleh nampak, dengan warna hitam dia, all the quirk and features dia guys. Even dekat depan ni, dia ada torpedo light Kita cuba tunjuk Ini benda-benda yang tak penting tapi menambahkan estetik dia lah. Kalau kita press and hold, nampak? Macam torpedo kan, dia ada lampu spotlight dekat sini lah. Wish pada sebulan 2 je lah aku main. Most of the time aku akan off kan. Sebab apa? Tak ada keperluan sebab lampu dia cukup terang. Tapi again, the design, the looks, ini adalah conversation starter guys. Tak kisah daripada mula aku beli sampailah sekarang. Even itu hari masa aku lepak dekat Gentleman Ride Melaka pun sama. Orang akan macam, "Ish bang, motor apa ni? Kan? Okey tak? Ish, lawa bang. Ini Batpod China bang." Macam-macam. Ini memang totally a conversation starter. Number 2. Benda kedua yang aku suka adalah of course teknologi enjin dia dan juga kuasa yang diberikan lah. So macam korang dengar aku cakap daripada tadi, ini adalah sebuah muscle bike berenjin superbike. Yes, enjin dia bukan V-twin, bukan bunyi Harley pom-pom-pom potato ke apa. Dia totally a CBR punya enjin guys. 676cc, 84 horsepower, inline 4 guys. Di mana first thing first, memang cukup powerful, memang cukup garang. Kalau anda kata top speed dia, aku pernah dapat sampai 199 kmj on meter. Itu pun cut off tau, boleh pergi lagi. Dan yang paling mengizalkan of course bila pakai enjin ini, bunyi dia guys. Jom kita payung sikit bunyi SBK pada masa bike. Lazat. Number 3. Benda ketiga yang aku suka, of course, despite of being a motor China, dengan harga sedemikian, dia hadir dengan sistem braking yang branded lah. Brembo di hadapan, dual ABS, dual channel, dan Brembo di belakang, single channel lah. Tapi korang dapat Brembo depan belakang siap dengan caliper Brembo semua. Apa lagi korang nak? Dah tak payah nak modify apa-apa. Number 4. Benda seterusnya dan keempat aku adalah dari segi handling lah, aku suka. Walaupun tadi aku cakap motor ni berat, tapi berat dia again ada tujuan lah. Of course, korang bawa motor besar mana-mana pun, kalau dekat dalam town memang bala lah. Dalam jam memang bala. Tapi bila masuk dekat highway, lazat. Dia punya berat dia ni, dia akan membuatkan motor ni terasa stable bila korang high speed. Seriously, sebab itu aku boleh bawa sampai 199 kmj. Aku masih lagi berani sebab apa tau? Dengan tayar sebesar ini, straight line punya jalan, memang kau rasa dia tak ada nak kiri kanan apa, memang dia tegak je macam tu. Lepas tangan pun boleh. Sebab apa? Tayar dia lebar. Cumanya again, kalau anda kata dengan tayar macam ni, belok tu lah sikit kan. Korang kena ada akal sikit lah. Jangan korang fikir motor ni nak main untuk corner. Tak. Totally not for that purpose. Tapi kalau korang nak high speed, straight lane, no problem. Motor ni cukup stable dengan inline 4 punya engine. Dia punya vibrate tu aku boleh katakan
normal lah. Bukan macam V2 kan tak. Dia memang rasa macam super bike macam tu. Number 5. Yang terakhir yang aku suka adalah dari segi dia punya pricing lah, harga dia, MSRP dia. Di mana dekat pasaran Malaysia harganya sampai sekarang pun memang sama, RM48,888, which is bagi aku dengan apa yang korang dapat, teknologi apa yang korang dapat, design build quality yang korang dapat, memang cukup berbaloi lah. Ya, mungkin ada orang akan berkata-kata dengan harga RM48,000 baik beli Harley. Betul. Tapi dengan harga tersebut, Harley apa yang korang boleh dapat? Iron 883, 48, second hand boleh dapat motor 2013, 2012 boleh dapat, tak ada masalah kalau korang memang branded conscious punya person. Tapi kalau motor baru dengan teknologi macam ini, susah korang nak dapat dengan harga bawah RM50,000, even bawah RM60,000, even bawah RM70,000 sekalipun. Again, korang dapat engine superbike inline 4 dengan bunyi macam ni, tayar besar gerabak Brembo full system, ada screen yang colourful, ada torpedo punya light, design lah, conversation starter. Dengan harga RM48,000 memang boleh dikatakan cukup berbaloi bagi orang yang kenal barang. So, kalau tanya pada akulah, adakah berbaloi memilikinya? Jawapan aku, totally. Selepas 1 tahun memilikinya, memang sangat-sangat berbaloi lah. For the price, I'm enjoying using it. Walaupun taklah tinggi mileage dia. Sebab apa? Again, tak ada masa. Tapi ini adalah sebuah muscle bike yang memberikan satu pengalaman yang berbeza sama sekali. So, lepas ni kalau aku tukar motor lain, ada benda yang aku boleh ceritakan, pengalaman yang memang totally mungkin even orang pakai Harley pun takkan dapat nak explain this kind of beast, guys. Tapi of course, dalam apa-apa perjalanan mesti ada dia punya hujungnya lah, pengakhirannya lah. Di mana motor ni at this point of video sebenarnya telah dipinang oleh pemilik seterusnya. Kita telah jual. Finally, after 6 bulan mengiklankannya lah. So, bagi menjawab soalan orang, bang, nanti beli motor China ni boleh pakai tapi nak jual second hand value ke apa semua, mungkin aku boleh bagi pandangan aku lah, a glimpse of idea lah. Sebab apa? Aku dah pakai motor China yang agak mahal juga sebenarnya, dekat-dekat 50k, dan aku dah cuba menjualkannya. Aku boleh katakan, yes, memang nak jual motor China sedikit susah. Dan memang rugi banyak. Di mana motor ni aku beli RM48,888 dan aku beli motor ni saja, aku buat loan. So aku letak deposit RM10,000, aku buat loan bayar bulan-bulan lah. Sebab apa? Aku fikir nak pakai lama. Dan bila aku iklankan, aku iklan bermula daripada harga RM40,000. Ramai orang tanya, tapi tak ada yang serious buyer. Turun 38, tak ada serious buyer. Turun 35, baru ada beberapa serious buyer. Dan seminggu yang lepas berebut 2 orang, memang bergaduh lah. Di mana finally motor ni dia orang nak beli RM30,000 je. Dan aku cakap tak apalah, RM30,000 jalan lah cash. Di mana aku kena top up lebih kurang lah, buat early statement lebih kurang RM10,000 aku kena top up lah. So rugi, totally rugi. Tapi adakah sebab di motor China? Bagi aku rugi, mana-mana motor kau beli pun akan rugi. Cumanya how much dia rugi dan how urgent you want to sell the bike lah. Dan kalau ditanya pada aku, susah tak nak jual motor China? Jawapan aku, yes and no. Sebab apa? At the point masa aku iklan motor ni mula-mula, pada sekitar bulan 11 tahun lepas, sekarang dah bulan 6 2026, sekitar bulan 11 2025 aku iklankan. Pertanyaan dekat marketplace memang cukup banyak. Seriously. Almost setiap hari berpuluh-puluh orang yang macam, bang, ada lagi tak? Bang, bertanyalah. Cumanya most of them nak beli loan. Nak beli pakai zero installment credit card, which is aku sebagai owner individual, aku tak mampu nak menyediakan fasiliti tersebut lah. Kalau aku boleh uruskan loan, definitely motor ni boleh dijual dengan harga 39 itu hari pun, 38. Sebab apa? Ada orang willing to buy for that price. Cumanya again, dia orang buat loan. So kalau nak cari cash buyer mesti akan tekan kau. Sebab apa? Kalau dia ada 30-40 ribu, again dia ada pilihan, nak ambil Harley ke, nak ambil this one. So untuk dia buat keputusan nak ambil benda ni, dia kena buat keputusan yang sangat-sangat susah lah. Sebab apa? Dia akan menidakkan brand sentiment. Jadi again, motor China sudah susah ke senang nak jual? Jawapan aku, depending on the model. Macam ni dia rare breed sikit. Jadi bukan semua orang akan suka this kind of bike. Kalau skuter-skuter mungkin senang nak jual, 250, 125, 150 senang nak jual. Sebab apa? Motor harian. Tapi motor macam ni memerlukan orang yang betul-betul kenal barang. So, motor apa yang kita main lepas ni? Ni dia. Actually, fun story lah.
Ini bukan motor yang betul-betul aku pakai membuatkan aku nak jual motor tu. Sebenarnya kita ada T-Max. Kalau korang follow konten kita ada T-Max. T-Max aku pakai sebulan lebih dekat 2 bulan. This recently baru kita angkat lah. Dan ini adalah current look lah. Kita dah buat video pun pasal motor ni. Forza 750 V1 ni. Scooter, adventure, DCT, berat punya motorbike lah. Reason dia simple je. Kenapa? Sebab apa? Motor macam ni kau boleh pakai daily. Dan untuk aku yang selalu kerap ke KL nak pergi event ke apa, dia mudah sikit. Sebab apa? Dia scooter lah. Ini dia scooter, dia mudah sikit. Berbanding dengan motor macam ni, di mana macam korang boleh nampak pakaian aku sekarang ni, motor ni kalau korang nak keluar, korang kena keluar dengan komitmen, dengan proper attire. Mesti pakai boot, mesti pakai baju hitam, mesti pakai jaket, glove, helmet yang proper. Dia tak boleh macam tiba-tiba nak pakai seluar pendek, pakai crocs, dia tak jadi. Jadi disebabkan perkara tersebut, akhirnya banyaknya dia duduk bawah garaj, bawah selimut berbanding dengan kita bawa dia lah. Sebab apa? Aku ni tak adalah berjoin grup-grup konvoy sangat. So motor macam ni kalau kita seorang-seorang jalan, dia jadi macam apa hal jadi kita decide untuk lepas pada next owner supaya dia dapat menjaganya sebaiknya. Dan at this moment of time, mileage dia baru 4,300. Sangat-sangat pristine. Setahun pakai 4,300 km sahaja guys. Owner baru beli 30,000 macam dapat motor baru. Barang full equip Exhaust ni je dekat 3,000. Ada quick shifter bagi siapa yang follow kita punya channel. Lepas tu dah tukar ratio sprocket depan. Tayar tebal lagi. Cigi sistem depan belakang kita bagi. Cumanya cigi unit tu tak bagilah. Dia tinggal nak beli kepala head unit saja. Handlebar dah tukar yang tinggi sikit. Side mirror dah tukar. Basically motor ni tak ada apa lah. Crash bar semua dah ada. Tinggal pakai jalan je. Kalau anda kata dia nak buat pun aku tak tahu. Mungkin dia boleh buang ekor belakang ni nak bagi nampak gagah. Tapi air hujan akan naik belakang lah. Itu je lah kot. Apa lagi dia nak buat? Tak ada apa yang boleh buat. Semua dah good to go. Alright, so kalau korang ada apa-apa pertanyaan, korang boleh komen dekat bawah. Dan kalau anda kata lepas ni korang nampak motor ni meraya-raya dekat somewhere, dekat KL ke apa, owner dia duduk PJ, itu adalah owner baru lah. So thank you M-Force Malaysia membawakan such bike yang sangat-sangat menarik untuk kita enjoy dan juga alami dekat Malaysia ni. Thanks Benda membuat motor yang sangat-sangat unik macam ni. Motor ni dekat Filipin famous tau, dengan dekat Euro. Jangan main-main, kau jangan pandang hina tau. Tapi kita punya hubungan sampai sini saja. So sampai berjumpa di konten akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.